secara percuma. Nak mahu sijil halal tapi tak tahu daripada mana nak mula. Benda ni kan memang dah bisa jadi. Ramai orang masih keliru dan bela nak mula pada mana. Masalahnya, bila tanya orang, jawapan semua berbeza-beza. Jawapan lain-lain. Betul? Ada yang kata nak kena mula pada ni. Ada yang kata nak kena ada ni baru boleh mohon. Yang mana satu yang betul ni? Sebenarnya nak mohon halal ni ada step by step dia. Tapi yang penting dokumen asas ni dulu yang siap. Betul? Bila dah ada dokumen asas yang lengkap, mohon halal akan menjadi mudah. Kalau tak lengkap, permohonan halal korang boleh sangkut tau. Ataupun kena NCR masuk audit. Sebab itulah kita perlukan checklist bagi skim masing-masing. Kami ada sediakan halal documentation checklist berdasarkan skim-skim pensijilan halal yang ada. Nak tahu apa syarikat korang perlukan? DM kami, klik link di bio untuk dapatkan checklist penuh secara percuma. Bye.